Hai semua, pernah tak anda baca satu buku, mata tu macam imbas je perkataan, tapi satu pun tak lekat kat kepala? Hari ni kita akan ubah benda tu. Kita akan belajar macam mana nak berbual dengan teks, siasat macam detektif dan betul-betul faham apa yang kita baca guna 3 strategi power ni. Kan? Kita semua pernah rasa macam ni. Baru je habis baca satu muka surat, lepas tu cuba nak ingat balik, kosong. Fikiran melayang entah ke mana. Sebenarnya itu dipanggil membaca secara pasif. Dan jangan risau, hari ini kita akan selesaikan masalah ni sama-sama. Dan inilah kuncinya yang anda kena tahu. Membaca sampai faham ni, ia bukan bakat semula jadi tau. Ia adalah satu kemahiran, skill. Maksudnya, sesiapa pun boleh belajar. Ia satu proses yang aktif. Jadi, jom kita tengok beberapa alatan yang boleh upgrade anda jadi seorang pembaca yang lebih pro. Okey, alat pertama dalam toolkit kita ialah SQ3R. Cuba bayangkan anda ni seorang detektif. Anda bukan setakat baca laporan, tapi anda siasat, cari petunjuk, kumpul bukti dan dapatkan jawapan. Macam itulah kita akan layan teks lepas ni. SQ3R ni sebenarnya singkatan untuk 5 langkah. Survey, question, read, recite dan review. Ia satu kaedah yang sangat sistematik yang seolah-olah memaksa otak kita untuk betul-betul engage dengan teks. Jadi, maklumat tu bukan setakat lalu, tapi ia kekal dalam ingatan. Okey, mari kita bedah siasat satu-satu. Pertama, S untuk survey atau tinjau. Macam detektif, kita tinjau dulu tempat kejadian. Tengok tajuk, gambar, apa-apa yang menarik perhatian. Lepas tu, Q untuk question atau soal. Kat sini, kita jadi wartawan penyiasat. Tukarkan tajuk tu jadi soalan. Apa yang aku nak tahu dari bab ni? Barulah kita R untuk read atau baca. Tapi sekarang kita baca dengan misi. Nak cari jawapan pada soalan kita tadi. Seterusnya, langkah yang paling penting iaitu R yang kedua. Recite atau sebut semula. Lepas habis satu bahagian, cuba cerita balik guna ayat sendiri. Dan akhir sekali, R yang ketiga, review atau ulang kaji. Tengok balik nota-nota ringkas kita tadi. Percayalah, cara ni buatkan semua benda lekat kat kepala. Nak tengok contoh praktikal? Katakanlah anda tengah baca bab bertajuk sejarah komputer. Untuk langkah question tu, anda boleh terus tanya, siapa agaknya yang cipta komputer pertama? Atau apa peristiwa paling penting dalam evolusi komputer? Nampak tak? Tiba-tiba je pembacaan anda ada tujuan yang jelas. Okey, dari detektif, sekarang jom kita tukar topi dan jadi seorang penjelajah pula. Strategi kedua ni, KWLH, ibarat peta untuk kita. Ia sangat-sangat berguna bila kita nak teruka satu topik yang kita tak tahu langsung. KWLH ialah singkatan untuk know, want, learned dan how. Ia satu rangka kerja yang best sebab ia bimbing kita sebelum, semasa dan juga selepas membaca. Tujuannya untuk aktifkan balik apa yang kita dah tahu dan bina jambatan kepada maklumat yang baru. Cara guna dia simple je. Sebelum mula baca, senaraikan dulu apa yang anda dah tahu pasal topik tu. Kemudian, tulis apa yang anda ingin tahu. Bahagian ni akan buat anda rasa teruja nak membaca. Lepas tu, bila dah habis baca, catat apa yang anda dah pelajari. Dan yang paling best sekali, bahagian terakhir, how atau bagaimana. Tanya diri sendiri, macam mana lagi aku boleh belajar lebih dalam pasal ni? Ini yang buatkan proses belajar tu takkan berhenti. Contohnya, lepas anda baca pasal fotosintesis dan dah isi bahagian learned, langkah how tu mungkin akan buat anda terfikir, best juga kalau dapat tengok benda ni betul-betul. Jadi, anda pun rancang nak tengok video dokumentari atau mungkin pergi melawat taman botani. Nampak tak? Pembelajaran tu dah keluar dari muka surat buku dan masuk ke dunia sebenar. Baiklah, untuk alat kita yang terakhir ni, kita akan pergi lebih dalam lagi. Ini bukan lagi soal siasat atau jelajah. Ini dah macam satu perbualan. Kaedah Cik Lini ni membolehkan kita untuk berdialog secara kritikal. Bukan saja dengan teks, tapi dengan penulisnya sekali. Chat ialah singkatan untuk konteks, history, audience, teks dan theme. Kaedah ni memang direka khas untuk analisis yang tajam. Sangat sesuai untuk karya sastra, artikel berita atau apa-apa je teks yang memerlukan anda baca di sebalik ayat. Jom kita pecahkan satu-satu. Konteks. Teks ni ditulis bila dan di mana? Situasi masa tu macam mana?
Sejarah, ada tak apa-apa peristiwa sejarah yang mungkin pengaruhi penulis? Audience, penulis ni tulis untuk siapa sebenarnya? Dan macam mana ia pengaruhi gaya penulisan dia? Teks yang ni kita tengok cara dia guna perkataan, struktur ayat dan akhir sekali, tema. Apa mesej besar atau idea utama yang dia cuba sampaikan? Jadi, sekarang anda dah ada 3 alat yang sangat berguna dalam kotak alatan membaca anda. Ada alat detektif, peta penjelajah dan mikrofon untuk berbual dengan teks. Persoalannya, bila nak guna alat yang mana satu? Jom kita tengok. Slide ni dah ringkaskan semua untuk anda. Senang cerita macam ni. Kalau nak baca buku teks atau bahan akademik, guna SQ3R. Ia sangat berstruktur dan bagus untuk hafal fakta. Kalau nak teroka topik baru yang anda tak pernah tahu, guna KWLH. Ia akan buat anda rasa ingin tahu. Dan bila anda kena analisis karya sastra atau artikel yang kompleks, keluarkanlah chat untuk tajamkan pemikiran kritikal anda. Sekarang, soalan untuk anda. Fikirkan sekejap, apa benda yang anda perlu baca lepas ni? Mungkin untuk belajar, untuk kerja, atau saja-saja nak tambah ilmu. Berdasarkan tugasan tu, strategi yang mana satu yang anda rasa nak cuba dulu? Pilih satu dan cuba amalkan. Ingat ya, jadi pembaca yang hebat ni bukan pasal kelajuan, tapi pasal kedalaman. Dengan guna alat-alat ni, anda bukan lagi sekadar pemerhati pasif. Anda dah jadi peserta aktif dalam perjalanan mencari ilmu. Ubah cara anda membaca dan percayalah, anda akan ubah cara anda belajar untuk selama-lamanya.